Okey Ari, kalau kau ambil pil ni, wait a minute, bukan ke dah banyak orang buat konten macam ni? Well, kita tak ada banyak idea buat masa sekarang ni. Okey. So, apa jadi kalau kau ambil pil ni? Kalau kau ambil pil ni, kau boleh hapuskan apa ataupun sesiapa saja yang kau nak. Hep. Hey, aku tak bagi tahu lagi lah keburukan pil ni. Alamak. Aku lupa nak tanya. Apa benda yang kau nak hapuskan sangat ni? Aku bukan apa. Aku just nak hapuskan kemiskinan, rasuah, semua pemimpin-pemimpin yang buat janji manis tapi tak tunai pun. Apa dia kesan buruk pil ni? Keburukan pil ni, apa saja yang kau nak hapuskan, semuanya akan terhapus dalam mimpi. Kalau kau nakkan sesuatu, kau kenalah usaha. Bukan sekadar niat dan juga angan-angan dan mimpi.